Nah ini tuh sute ya, vegetarian punya mie. 你要就买。好食，袂歹。以前我有吃过，老板。好食好食。你讲有捌给你食过啊？这拢素的。哦，也可以啦，冬粉这个了，太太。你要动火吗？对。你要辣椒吗？要。哎，太太在哪里有卖辣椒？这辣椒我进来看有在卖无？这你请的。还喏，安尼弄做啊，你妈妈的。放里面。我妈。tuh liti。我加这个欧罗的辣椒酱。你应该再放一点点水下。不要不要，我喜欢干干的。还有你明天早上就。tuh liti。太太的说辣是辣，真的辣不辣？bukan cerita buih nama lah, xiao lah. 怎么样哥？辣吗？没有，最少300钱。不用加蛤蟆，是猪清淡这样啊。放一点点辣椒，再放一点豆瓣酱。还有这有辣吗？有。现在在永和这边贵它的，已经最便宜150。有辣有辣它的，太太想看看我吃一个。一个就好，不要。对啊，太太因为还要加豆瓣酱。豆瓣酱。那太太说要绞肉要丢下去，等一下。没有啦。太太说这边还有绞肉。没有，我已经。炒米粉。我已经丢下去了，绞肉已经来了。不是，太太说这个。罗太太丢下去了。对的。这个啦，我的意思这个了。哎呀，那个炒米粉。炒米粉。明天炒米粉。还有剩下的那天我卤的那个酱油放在旁边，丢掉了吗？丢掉。啊？昨天丢掉。你丢掉？丢掉好像。我都要放着卤。在这里呢，好油。看，就是这个。有香吗？冲这个来。哦，不要加水那么多。要啦，这个要加水。来，水再下来。这个看起来很好吃。
米酒又加了。因为呢，有的人不敢吃那么辣。豆瓣酱不辣，哈哈，豆瓣酱辣。起来呀、对。水果啊？啊？水果吗？够。我等一下再尝尝有没有。那冰箱什么都还没丢啊，对不对？等一下看看啊。盖起来。盖起来，等一下再丢盐巴跟那个。很久没有吃石锅了，这个要不要加一点蒜头比较香？不要。要。这样还太多。这样。好了。哦，做油的的，也不会太辣，也没有蜜蜂咬它，有可能这个有很多农药的。我要这么漂亮，冰雹就行了。很久才的。不用对对，因为砂锅了对对。它也要肉有烂啊。有烂的。哦，有肉比较久了。半个小时吗？差不多。对。酱一点点。哎呀，你再帮我切一点那个回来好了。这个一定要加这个，省得它不甜。加猪肉也不甜，还要加味精。3、4、好吃。5、6。等一下，等到没有水的的，卤慢没有水比较好吃的，太多水不好吃。盖起来。刚好。他没有喝不漂亮，也要喝。哦。漂亮吗？好漂亮，你看。漂亮，对。这个丝瓜比较贵，那个便宜。还是这个漂亮哎，它的粒比它漂亮，看看它好不好？每个人不一样。一定好的，昨天才摘的啊。哦，不是啦，我们买丝瓜有时候好吃，有时候不好吃。对呀。这个给那个啊，买水果那个买的。买水果？哪里的水果？今天你去拿菜那一个了。哦，都知道，我们一起买啊。哎呀。我长长的那个不知道在哪里买。哦，长长的你不晓得。长长的那个在伊犁，我们自己种好。妹妹昨天用这个吃哦。用都可以，这里也有。大家用这个也可以，那个也可以。妈要吃妹妹的。这个，好了都可以啦，妹妹不应该要这个，这样不会。用这个了。等一下要问他一下要吃什么。昨天他说要吃面。昨天说要吃什么？面。他就喜欢面啊。哦，碎。这个不要放好，油不要放太多，它就很漂亮。哦。啊，你如果油放太多。因为它有一点勾这样的。对。
有没有甜？哦，好甜，多漂亮！你看。Miurofan, Miurofan. 很好，晚上要拿回去。哦，这个很好吃，鸡。Mai cicin mian semai tan lahun. Nah, ini makanku hari ini ya. Ono cabai. Mau tak bumbuin itu ya. Tongfen, suun dari nyonya. Bentukannya kayak gini ya, suun yang gede itu loh teman-teman, tongfen. Tambahin telur. Nah, ini aku punya cabai-cabean ya loh teman-teman, tak masukin aja. Tiga aja. Sambelnya manis ya, cepet gosong. Tambahin micin. 我喜欢重口味的，我加辣椒一大包。25块一大包，对对。40块啊！哦，40块。哦，25块，你现在哪里去买到的？我加这个欧罗的辣椒酱。你应该再放一点点水下。不要不要，我喜欢干干的。还有，你明天早上你就把那个料哈，那个香菇。香菇有几个太太？香菇多一点啊，放在哪里？我来到。香菇在哪里？香菇秋得完了，对对。最新的栽培。我还要炒，要寄3个蛋。高丽菜还有哈？嗯，对呀、你不要说没有，还有很多，一个半。还有1个半。很好吃。不辣太太？呀，骗人啦，骗人。对啦。嘴巴都要mama lah, mama. Enak banget teman-teman. Pedasnya mak celeng. Mantuliti. Mantap jiwa membahana. 这个面很好吃 ，QQ。冬粉比较好吃，比较 QQ。米粉没有 QQ 啊。Alasi daun pisang ya, dan ala-ala Jowo. Mantul liti. Oh, mantul liti. Đại gia tự số là sẽ lắp chân tờ lắp là. Bukan cerita buih nama lah. Xiao lah. Sama yang ke? Lama. Mumpung tak ya, mumpung anak-anak belum pulang. Nah, mumpung anak-anak belum pulang, sekarang waktunya makan dulu. Ini tadi dibeliin nyonya 40 NT. 40 NT suun vegetarian, tapi tak bumbuin lagi teman-teman. Tak kasih cabai-cabean sama tak tambahi micin. Tambahi kecap. Tambahi telur dan mantep sama sedikit sayuran. Ini dulu saya pernah makan sama Mbak Sita itu dong. Endurita mendunia. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang aku suka dari mie ini tuh kenyalnya teman-teman. Atau masaknya tuh pas banget. Terus dia itu tidak benyek, tingkat kekeringan, kekenyalan tuh mantap banget. Pedes ora yuk pedes. Tadi soalnya sama bakuli dikasih sambal, tambahin lagi cabai, tambahin sambal. Seperti goyang dunang. Makannya beralaskan daun pisang, Masya Allah. Canggilan. Es canggilan. Aku makan sebentar dulu ya. Soalnya nanti masih mau ngerebusin mie untuk Meme. Saya tuh kalau makan mie belum makan nasi itu rasanya belum makan ya apa. Wah, mantep ya Allah. Ada rasa lada, cabai, pedas, manis, gurih, Masya Allah. Enak ya, Masya Allah. Oh, air mataku tak tertahankan. Nah, belum makan sama dengan belum makan nasi. Nasi sama dengan makan. Ono daging sapi, ono sumi kecil. Alhamdulillah banget. Makan nasi ya teman-teman. Kok tanpa nasi kayaknya urung mangan. Nah, seperti ini, Masya Allah. Panasnya kok mungah-mungah. Ngeri. Nah, aku anak Indonesia, sebelum makan nasi berarti belum makan. Nasi adalah makanan pokokku.
Daging sapi ini tuh masih alot-alot gitu, kesukaan nyonya, nggak mau terlalu empuk. Jadi masih ada teksturnya. Saya masih ada bakso ya, belum tak makan soalnya hari ini ada ini, bingung makan. Nyonya beliin ini, leman-leman. Cuminya ditambah kecap asin, jadi rasanya asin-asin gitu. Nah, kita kalau makan pakai daun pisang itu bisa disembunyikan, teman-teman, tulang-tulangnya di bawah daun pisang. Masih ada 1 porsi bakso, tapi nggak muat ya teman-teman, apa perutku. Jadi nanti besok lah. Aku ngerasa kalau wis makan nasi itu rasanya kayak bener gitu. Kalau belum makan nasi itu rasanya kurang lengkap. Mie itu karbohidrat, nasi juga karbohidrat. Seharusnya kalau makan mie nggak usah makan nasi, atau kalau makan nasi nggak usah makan mie. Atau makan boleh tapi sedikit-sedikit jadi satu nggak apa-apa. Apa ya, ayo puasa itu turun berat badannya, kayaknya sama aja teman-teman. Karena malam makanku ugal-ugalan, walaupun siang nggak makan. Jadi turunnya berat badan itu kalau defisit kalori ya. Apa yang masuk ke dalam tubuh itu lebih sedikit daripada apa yang kita keluarkan kalori harian kita, seperti itulah.
Nah, ini aku mau masak mie untuk anak-anak. Anak-anak tuh suka makan mie, terutama mie. Nah, airnya mendidih. Nah, ini tuh mie sehat ya teman-teman, mie spaghetti. Dia itu termasuk sehat punya. Dari Malaysia kalau enggak salah. Secukupnya. Nah, jadi dia itu dengan pokoknya sayur-sayuran kayak gitu loh teman-teman, okra dan lain-lain, kacang berli, gitu kita aduk-aduk ya. Ini buah kemarin itu terus dibagi-bagi ya. Ini tuh mie spaghetti, tapi bisa buat mie sapi juga. Kita lihat matangnya opo, panas ya, masya Allah. Bismillah. Matang. Nggak boleh lama-lama. Mereka suka yang ada tekstur. Ah, Goi. Aku tambahin garam ya, biar ono rasa. Wis matang. 他们吃，这个没有水，太小。好了， Oh, sangat panas deh. 不要吃菜。5块。刚才我有丢几块牛肉，它还没加热，不会冷掉。Nah, ini masakan nyonya aku ya, ambra-ambra. Suka banget nyonya aku makanan kayak gini. Besok untuk sembahyangan. Galugalan. Nah, jadinya dua ya. Seperti ini. Dan seperti ini. Jadi ono dua.